Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton channel aku. Nampak? Kau masih pelik kan? Aku kat mana? Macam ni lah dunia kerja kereta api. Main dengan panas, atas track, berhaba. Hari ni kita ada maintenance sikit. Maintenance dekat air station lah. Kerja kereta api macam ni lah. Main dengan panas. Tu member aku tengah panjat. Tadi aku member aku saya nak tukar bal. Tak tahu kau nampak tak nampak. Asal nampak kot. Salah phone Android kan. Dia kalau kerja kereta api dia banyak jabatan. Ada yang kerja tengah panas, ada yang kerja dalam aircon, yang kerja tengah panas kejap, tu duduk pejabat. Aku pun ada juga. Macam ni lah kerja aku, kerja hakiki. Kerja yang kedua buat Grab. Cari duit sikit lah kan. Bagi income lebih sikit boleh lah. Ni kerja hakiki aku. Macam ni lah. Kerja tengah panas. Kalau bulan puasa lagi mencabar. Terlalu liu. Ni yang kerjanya. Separuh tim dekat stesen tengah tengok panel. Sebab ada masalah sistem kan. Setiap hari kalau kami maintenance, bal lampu tu kena tukar. Bukan setakat maintenance signal je. Sekarang point tu insyaAllah ada rezeki yang datang, aku tunjuk lah point. InsyaAllah ada rezeki kan. Ini aku tunjuk tukar bal signal. Itulah kerjanya. Sebenarnya banyak, kesusahan ni banyak. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang rosak teruk lah. Setakat meja-meja rosak tu, meja rosak tu biasa lah. Tengok. Jangan sangka orang badan besar tak boleh buat kerja. Mesti boleh buat kerja. Yang penting jangan putus asa. Itu je lah. Okey lah. Setakat ini saja video aku untuk kali ni. Nak rekod panjangnya tak boleh sebab aku pakai Android. So bukan pakai iPhone. Jangan salah faham. Okey lah, insyaAllah ada rezeki akan datang. Aku akan update video bahagian maintenance lain atas track juga. Sama yang kat track, kat site lah. Okey. Harap korang terhibur channel aku. Minta support. InsyaAllah aku akan buat yang lebih baik lagi. Alright. Assalamualaikum.